Hampa tahu tak? Ada seorang individu yang bernama McClay ni, dikatakan warga Empire Rusia yang pertama yang menjejak kaki ke tanah air kita. Beliau dilahirkan pada tahun 1846 ni, merupakan seorang penjelajah dan seorang saintis yang menjejak kaki ke sini antara November 1874 dan Oktober 1875. Beliau telah menghabiskan masa mempelajari bahasa Melayu selama 6 bulan dan menulis beberapa karya seperti lawatan pertama di Semenanjung Tanah Melayu dari tahun 1874 hingga 1875 serta karya yang berjudul Dari Ulu Pahang ke Ulu Kelantan. McClay bukan macam orang putih di zamannya. Beliau merupakan antara individu yang menentang penghambaan dan berpandangan bahawa semua bangsa itu sama rata. Perkara ni disahkan sendiri oleh cicit saudara McClay yang juga telah mengasaskan Yayasan McClay bagi memelihara segala kajian McClay. Nanti you guys boleh buat kajian lebih pasal lelaki ni. Memang menarik. Beliau ada menceritakan tentang cara hidup, budaya dan juga tradisi orang Melayu di zaman itu. Antara kawasan yang pernah diterokainya termasuklah negeri Melaka dan Johor. Mungkin ramai yang terkejut dengan pendedahan ini kan, betul tak? Itulah pentingnya mengkaji. Kalau anda tertarik dengan perkongsian ini, sharekan video ini seluas mungkin dan jemput follow sekali.